Foodie Media baru hari pertama masuk ke dalam Bursa Malaysia, saham Foodie Media dah naik lebih 40%. So, apakah yang membuatkan Foodie Media boleh mendapat sambutan yang luar biasa macam ni? Jadi guys, kepada mereka yang tidak tahu, Foodie Media ini adalah sebuah media company dan mereka lah yang own banyak page-page besar seperti KL Foodie, Halal Foodie, Penang Foodie, Wow Post dan banyak lagi lah brand lain. Ada 20 channel dan syarikat ini diasaskan oleh Pin yang mana di sini pun adalah content creator dan follower dia pun sangat-sangat ramai. Jadi Foodie Media ni operate hampir 20 jenama yang fokus kepada content creation seperti konten makanan, lifestyle, travel, influencer marketing dan cover audience di seluruh Asia Tenggara. Dan sewaktu IPO, harga tawaran Foodie Media ditetapkan pada 30 sen sesaham, tapi apabila mereka debut di Ace Market, saham dia terus dibuka pada 35.5 sen sesaham. So itu bermaksud dah naik 18.3% on the spot. Lepas tu, sewaktu video ni direkodkan pada 28 November 2025, harga saham Foodie Media dah berlega sekitar 42 sen lah sesaham. Tapi korang kena ingat yang harga ni akan berubah especially bila video ni dah post nanti. Jadi dengan itu, market cap diorang dah cecah sekitar 372 juta ringgit. Itu bermaksud diorang dah berjaya kumpul 41 juta ringgit melalui terbitan saham baru. Dan duit ini juga akan digunakan untuk expandkan lagi mereka punya team, besarkan lagi operasi videos, and then nak tambah lagi teknologi untuk data analytics dan kuatkan lagi servis marketing mereka. Tapi kenapa Foodie Media boleh mendapat sambutan yang luar biasa macam ni? Jadi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, content consumption telah pun naik gila-gila especially selepas COVID. So dengan itu, banyaklah brand dah migrate daripada TV dan juga billboard punya marketing, mereka pindah kepada digital ads, influencer marketing dan juga short video campaigns. Jadi dengan itu, syarikat Foodie Media ini berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Tapi guys, cabaran tetap ada. Persaingan media digital ini memang sangat-sangat ketat, especially algoritma platform boleh berubah, and then spending oleh brand-brand besar seperti T-Life boleh turun juga, dan margin industri dalam dunia media digital ads ni pun tak adalah setebal yang korang sangka. So selepas hype IPO nanti dah hilang, para investor pelabur semua akan tengok hasil revenue sebenar mereka. Boleh tak Foodie Media ini kekalkan growth revenue dia naik-naik ni dan boleh maintain mereka punya engagement dengan audience masih kekal relevan dan boleh expand regional footprint mereka keluar daripada Asia Tenggara masuk ke Euro, US, China dan besar lagi. Ataupun korang rasa Foodie Media ni bakal alami nasib yang sama lah seperti company-company US media yang telah IPO seperti BuzzFeed dan juga Fastlane, tapi sekarang nasib mereka tak berapa baik lah. And then korang nak tahu tak berapakah net worth Pin Yang selepas dia dah IPO ni? Please komen net worth Pin Yang, dah akan buatlah video tu untuk korang semua. Jadi guys, jangan lupa like video ni, komen yang dah cakapkan tadi, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.